Okay, Assalamualaikum. Untuk update terkini hari tu kita pasang daripada sana kan. Kita tanam kita punya lorong ni daripada sana sampai pintu luar. Hari ni kita nak sambung ke sini pula, masuk dalam DB. Inilah dia kerja-kerja mengupgrade kita punya DB system lah, untuk pembinaan ruang solat tambahan. Dan untuk makluman, ini semua apa yang anda sumbangkan. Semoga karen-karen yang mengalir ni, penyumbang-penyumbang dapat pahala untuk menjalankan aktiviti keagamaan. Ada kuliah maghrib, ada aktiviti macam hari raya, bulan puasa sepanjang masa, insya-Allah. Maksud sepanjang masa tu, kalau kita umur 20-50 tahun akan datang, benda ni ada lagi, masih mengalir lagi, insya-Allah. Kita punya pahala. Mudah-mudahan kami Masjid Bahtera Damansara ini mengucapkan terima kasih kepada yang dah menyumbang dan yang sentiasa menyumbang, insya-Allah. Kita bangga masjid rumah Allah ni kita kena fund. Kalau kita tak support rumah Allah, kita tak support masjid, siapa lagi nak support? Insya-Allah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.